Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua di sana? Bersama Azna 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini saya dengan Angon nak pergi ke sekolah SK, sekolah lama Adawiyah, sekolah ada orang Ali lah. Dia orang ada buat biskit macam tu. Saya biskit. Apa tu? Tak tahulah. Dia macam hari kantin lah. Tapi bukan hari kantin. Tak tahu namanya biskit. Entam je lah. Kita tengok nanti sama-sama ya. Jom kita pergi. Dah lama dah tak pergi sebab apa? Tak ada anak kecil. Tak ada anak kecil dah. Ada Wia pun dah besar. Dah tetap 1 tahun ni. Dia sikit lagi tahun depan dah tak 2. Tak ada dah. Ini saya tanya juga cikgu sekolah dia. Cikgu kalau kata saya nak pergi boleh ke orang luar? Cikgu kata boleh. Sebab saya agak rapat dengan cikgu tu. Jadi kita boleh bagi tanya dia boleh tak ibu bapa yang udah habis anak sekolah orang luar boleh pergi ke tak? Cikgu kata datang je lah. Makna dia open lah. Okay, kalau open kita boleh pergi. Okay, jom let's go ikut Nurul. Ya, kita dah sampai. Tapi parking jauh sikit lah. Sebabnya kat sana penuh kereta dah. Ramai benar tengok ni. Dah macam pergi apa? Pergi di pesta pula. Jom. Apa lari-lari ada Wia? Jom. Angah dengan adik je ikut. Sebab yang lain tak ada. Alung dia nak keluar. Haikal Kelantan tak balik ke 12 lah. Kan? Adik boleh jumpa cikgu dia balik. Cikgu sekolah Kedah. Cikgu semua dah pindah. Cikgu Sazia saja ada. Tengok cikgu semua dah pindah. Ya. Tak tahu. Sekolah SK dia kata banyak cikgu dah tukar-tukar. Kita dah sampai dah sekolah dia orang. Itu sepupu adik. Wah, banjir hujan. Ada. Tak suka dia je. Allah. Ramai nampak. Hai, ramainya. Jom. Jom lah. Nunggu apa? Masuk dulu pula. Memang ke tangga. Ramai ni 2 orang je yang besar. Ini kecil-kecil. Ada ini sekali lah. Payung. Banyak. Mana kita nak ni? Ada sekolah nangka juga. Ada kantor pun tau. Ya, kita makan besok. Dengan ini donat tadi beli. RM1 satu donat. Besar itu besar tu. Ini kebab. Ini mesok tadi RM3. Donat ni RM1 tu. Kebab ayam. Tahu macam mana rupanya. Tengok. Kebab tu roti pita. Roti pita. Tu ingat kebab. Kebab nak. Tak boleh lah. Ana ada beli ni. Beli burger. Budak remaja kan nak makan macam kita. Daging. Burger daging. Ini ayam. Ini bukan ayam apa tu. Mana dia beli apa tu? Mana saya ada lihat nampak pun. Banyak orang. Dia ada tanam pokok-pokok mak. Dah lain dah sikit sekolah ni. Lain banyak kalau sikit. Keliling lah. Ini air-air.
kita nak balik dah. Allah, ni dapat bubur berlauk. Nanti kita tengok kat rumah lah bubur berlauk tu bubur macam mana. Allah. Makan sikit. Borong bawa balik banyak. Kita. Adik penat, adik menyanyi tadi. Tak rakam pun adik nyanyi. Aduh. Tiba-tiba pula dia nak nyanyi. Selepas aku sekolah, nak balik kami ke sini pula. Sebab musim masuk dah rosak. Dia terpaksa dah pukul 20. Ibarat tak lalu dah nak basuh tangan. Kami nak orang panas baju. Jadi kami pergi ke rumah. Basuh baju. Inilah rupanya bubur berlambuk. Bubur berlauk. Ada lampung ataupun paru. Kami milih. Lepas tu ayam cincang. Ada sayur kangkung pula lah. Tahu dah. Kenal sayur tak? Dia macam nasi lah. Macam nasi campur lebih kurang ayat. Jadi ni bubur campur. Nampaknya macam sedap. Nanti kita rasa dulu baru tahu sedap ke hidup. Nampak menarik kan? Sebab ada sampai hancur tu. Kawan-kawan semua mesti kan kenapa terus pergi sekolah. Kan. Memandangkan video saya tak cukup panjang, ada 5 minit je lah kan. Dalam 3 minit kita sembang sikit lah. Saya pergi ke sekolah sebabnya adik kan dia dah habis sekolah. Dia teringin nak jumpa cikgu-cikgu dia yang lama. Anak saya pun yang dah sekolah menengah tu pun dia orang nak juga jumpa cikgu-cikgu dia orang. Tapi saya buat video pendek sangat. Allahuakbar. Tengok sikit-sikit videonya tak sampai 1 minit pun saya rakam. Kerana nak cepat. Sebabnya saya nak ada kerja, nak cucuk sate lagi, nak nyiang sate. Lepas tu nak pergi dobi kain. Lepas tu saya buat video pun tak panjang-panjang. Jadi saya terpaksalah sembang sikit ni. Sebabnya mesin basuh tu dia tak boleh tak boleh nak dia sekejap pusing, sekejap dia elok pusing, sekejap dia tak elok. Jadi saya tak boleh lah guna. Kata suami hari Ahad nanti nak pergi baiki. Tahu lah siapa. Masa mesin basuh je selalu kosong. Entahlah. Jadi saya kena cari mesin basuh baru pun tak ada model lagi. Nantilah cari yang lain ni. Yang tu kalau boleh baik, saya baik dulu. Walaupun saya sibuk, saya tetap juga kalau kata anak-anak nak pergi ke sekolah ke mana ke, ada orang ada tujuan kat sekolah, saya akan pergi sekejap. Lepas tu balik buat kerja. Sebabnya semalam hari Sabtu pula, hari Jumaat, ya Allah, sate cepatnya habis. Pukul 8.30 saya dah balik dah. Semua dah habis. Ayam dah habis, daging dah habis. Yang pertama daging lah, dia laju sikit. Kalau saya peniaga di sini kedai, daging lah cepat habis. Kalau setengah orang dia orang minat makan daging, dia rangkul ataupun macam awal-awal petang ni masih banyak lah. Dia akan order dulu. Pukul sekian dia orang ambil. Tentulah selalu saya dah pesan kat orang yang kat sini. Kadang-kadang setengah orang tak nak tunggu. Sebab saya jenis kat sini orang order baru saya bakar. Sebab apa? Dia kalau bakar dulu, sate bila sampai rumah memanglah sejuk. Tak adalah panas macam bakar. Yang ni terus kat kedai kita makan. Dia panas kan. Ini tak adalah panas. Tak adalah orang kata balik rumah, kalau bungkus tu balik rumah tu panas. Tapi adalah suang-suang suku kata orang kan. Jadi saya akan orang order, saya bakar. Tapi bakar pun tak adalah lama sangat. Ikut pada kuantiti sate yang pelanggan order lah. Kalau
macam order 40, 50. Saya cakap lah macam ni, ni banyak order ni, boleh tunggu kejap tak? Dia kata kalau boleh tunggu, dia tunggu. Setengah tu tunggu. Setengah tu kalau ada hal lain, dia orang, tak apalah kak, saya pergi dulu tempat lain, nanti saya ambil. Itu pun boleh. Tak ada masalah. Saya pun tak tahu kalau kata anak saya ni macam Angah dia kata nak sambung belajar. Macam Haikel pun setahun lagi. Tahun ni last SPM. Jadi, dia kata pun nak sambung belajar. Tahu tinggal ada Wiyah seorang je. Tak tahu macam mana kisah saya berniaga ni. Kalau kata ada orang masih boleh tolong saya, bantu saya kat kedai, saya berniaga lagi. Aduh. Kadang-kadang pening juga kalau berniaga tak ada yang tolong kan. Tapi nasib baiklah anak-anak saya yang tolong sekali. Sebab dia orang ni daripada kecil dah saya ajar. Macam Angah masa tu dia 2 tahun, Haikal setahun. Saya dah biasa, memang saya dah berniaga dari dulu lagi dah. Dari dia orang kecil sampai dia orang besar. Jadi bila dia orang besar, dia orang tak terkejut lah. Kalau nak tolong saya pun selalu macam bagi penerangan kita kalau nak hidup senang, tak boleh nak apa kata goyang kaki macam tu. Kalau macam contohnya tengok yang kawan-kawan lain, kalau dia orang mak bapak dia orang susah, kalau dia orang nak sesuatu macam mana? Dapat tak? Cepat tak dapat? Mesti lambat. Setengah tu tak boleh nak dapat. Macam tu. Macam korang kata Umi berniaga, ayah memang kerja, tapi pendapatan ayah tak cukup cakap. Jadi kalau Umi berniaga ni sungguhan dapatlah membantu. Contohnya kasut sekolah korang dah usah, dah koyak ke apa, beg sekolah ke. Sekurang-kurangnya Umi boleh lah bagi. Apa dik?